Saya nak interview awak kejap boleh? Boleh tak kalau saya nak interview awak berkenaan dengan video refleksi PSM? Awak dah pernah join PSM kan? Boleh saya nak interview awak kejap? Nama saya Nur Alia Fatihah binti Hafiz. Saya akan menceritakan tentang, berkongsi tentang refleksi saya semasa menjalankan program Santun Masyarakat ini. Yang pertama, semasa menjalankan program Santun Masyarakat ini, saya telah menjadi AJK Protokol di mana saya berperanan sebagai MC sesi penyampaian hadiah pada majlis penutup lah. Okey. Semasa program Santun Masyarakat itu juga, saya telah menjadi fesi kepada satu kumpulan yang bernama Mad Era, di mana saya mempunyai 8 orang anak buah lah yang saya boleh cakapkan, dan mereka memberikan feedback yang sangat baik dan sangat menyeronokkan kepada saya. Bahkan murid-murid yang lain pun memberikan feedback yang sama, di mana mereka seronok menerima kami sebagai fesi yang menjalankan aktiviti bersama mereka. Jadi dengan program Santun Masyarakat ini sedikit sebanyak dapat membantu saya sendiri untuk meningkatkan sifat kepimpinan saya dan meningkatkan keyakinan saya untuk menjadi guru kelak. Jadi saya rasa program Santun Masyarakat ini memberikan impak yang sangat positif kepada saya dan juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya. Sekian, terima kasih. Awak boleh tak kalau saya nak tanya awak tentang program Santun Masyarakat? Awak dah pernah buat program Santun Masyarakat kan? Boleh tak kalau saya nak awak kongsikan tentang refleksi apa yang awak dapat sepanjang awak lakukan program tu? Okey, nama saya Syara Alisha binti Muhammad Azim. Saya merupakan AJK aktiviti untuk program Santun Masyarakat tu, dan apa yang saya belajar daripada program tu ialah saya belajar bagaimana nak handle situasi dalam kecemasan, dan saya juga belajar macam mana nak refleks dengan cepat dan membuat keputusan dengan cepat, di mana semasa program tersebut kita mempunyai baki masa 2 jam yang senggang. Jadi saya perlu buat keputusan yang cepat dan pantas untuk mengisi aktiviti tu dalam masa yang sama, selari dengan objektif kita dengan pelajar Sekolah Menengah Sains Selangor tu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya nak tanya awak sikit ni, awak dah pernah buat program Santun Masyarakat kan? Jadi saya nak awak beri sedikit refleksi tentang apa yang awak dapat sepanjang awak lakukan program itu. Boleh? Nama saya Nur Syahira binti Saleh. Saya semasa program PSM, saya memegang jawatan kuasa protokol. Jadi apa yang kami buat sepanjang program adalah kami menyediakan tax MC, kami membuat RO dan juga tentatif lah untuk memastikan sepanjang program tu berjalan dengan lancar. Selain daripada tu, saya juga merupakan facilitator, iaitu saya memegang kumpulan kanak-kanak lah. Wait a minute. Who are you? Jadinya saya menjadi fesi dan saya lead mereka untuk setiap aktiviti. Jadi apa yang saya rasa sangat seronok apabila dapat menjadi fesi kepada mereka, kerana mereka sangat memberi kerjasama yang baik, dan jadinya saya rasa program PSM ni sangat-sangat memberi kesan yang positif kepada saya, kerana saya dapat menunjukkan lagi saya punya sifat kepimpinan dan juga membuatkan saya lebih berani untuk bercakap depan orang ramai. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Awak kejap. Boleh tak kalau saya nak interview awak sikit tentang program Santun Masyarakat? Boleh tak awak berikan refleksi apa yang awak dapat? Hai, nama saya Anim. Untuk program PSM tu sebenarnya first time saya pergi, jadi saya sangat teruja. Okey, untuk program tu saya jadi AJK aktiviti. Untuk AJK aktiviti yang saya jaga adalah couch tracking. Couch tracking tu sebenarnya tak menggunakan sangat pun matematik, dan dia more to kerjasama. Dengan itu, aktiviti couch tracking ni menggunakan masa yang singkat sahaja, dan sebenarnya ada juga refleksi daripada pelajar-pelajar yang mengatakan bahawa couch tracking ni seronok. Jadi dengan itu saya rasa gembira lah sebagai orang yang jaga dan fikir benda tu, dan benda tu membuatkan mereka seronok.